Adakah anda ingin tahu rahsia menggandakan sumber pendapatan dari ladang sawit anda tanpa perlu membeli walau sedepa pun tanah baharu? Kekal dengar episod ini jika anda berminat. Kami akan mendedahkan satu perkara paling menarik tentang penyelesaian halangan terbesar dalam integrasi sawit lembu pada penghujung episod ini. Selamat datang ke episod podcast ini yang dibawakan oleh AGS Agriculture Global Solutions, rakan kongsi anda untuk amalan peladangan yang lebih baik di Malaysia. Ya, mari kita bincangkan sebuah kajian saintifik baharu yang diterbitkan pada tahun 2026 yang meneliti sistem integrasi lembu pedaging dan kelapa sawit. Wow, kajian yang sangat baharu. Betul. Dan apa yang buatkan ia relevan untuk pendengar kita adalah lokasinya. Ia dijalankan di Lampung Selatan, Indonesia. Indonesia? Tapi sesuai ke untuk diaplikasikan di sini? Sangat sesuai. Kalau kita kaji bentuk muka buminya, iklim tropika yang mereka alami dan struktur ladang pekebun kecil di sana. Semuanya sama macam lanskap kita? Yep, tepat sekali. Sangat serupa dengan lanskap peladangan kita di Malaysia. Jadi, hasil kajian ini memang boleh terus diaplikasikan oleh anda. Bagus. Sebagai pekebun, anda mesti dah tahu cara nak perah hasil maksimum dari sawit anda. Tapi misi kita hari ini berbeza sikit. Betul. Kita nak bincangkan cara paling optimum untuk gabungkan peternakan lembu dengan ladang sawit anda. Maksud saya, bukan sekadar lepaskan lembu dan harap duit jatuh dari langit, kan? Ya, mesti ada strateginya. Kajian 2026 ni kaji dua sistem utama. Pertama, sistem potong dan bawa, atau kita panggil sistem lembu dalam kandang. Oh, yang kita kena bawa rumput pergi ke kandang tu? Betul. Makanan kena dibawa terus kepada mereka. Sistem kedua pula ialah sistem ragut, di mana lembu dilepaskan di ladang secara bergilir. Faham, tapi kenapa integrasi ini penting sangat? Ramai yang bela lembu ni sekadar hobi je. Ia jauh lebih besar dari hobi. Kesan biologi dia sangat menakjubkan. Kita selalu cakap pasal baja, kan? Ya, kos baja memang sentiasa jadi isu utama. Jadi, kotoran lembu ni sebenarnya berfungsi sebagai baja organik percuma. Baja percuma? Ya. Dan ia bukan saja pulihkan struktur tanah, tapi rumpai di bawah rimbunan sawit tu menjadi makanan percuma untuk lembu. Oh, wow. Maknanya kita kurangkan kos baja kimia secara drastik lah ni. Betul. Sambil mengekalkan atau meningkatkan hasil sawit anda yang mana sentiasa kita ukur dalam tan sehektar. Ini macam analogi yang saya selalu fikirkan. Sistem ni ibarat anda membina kilang baja, 2 dalam 1 di dalam ladang anda sendiri, kan? Aha, analogi yang menarik. Macam mana tu? Rumpai masuk sebagai bahan mentah dan baja organik keluar secara percuma, sambil kilang tu sendiri menghasilkan daging lembu yang bernilai tinggi. Tepat sekali. Kilang baja tu memang perumpamaan yang sangat sesuai. Tapi, sekadar tambahan, ujian tanah untuk menentukan tahap keasidan dan nutrien adalah penting bagi memastikan preskripsi baja yang tepat. Dan ujian daun juga perlu dilakukan bila sesuai untuk memantau kesihatan pokok. Oh ya, supaya pengeluaran sawit kekal optimum. Betul. Nota ringkas. Beritahu kami dalam ruangan komen topik kelapa sawit apa yang anda mahu selepas ini supaya kami buat episod ikut keperluan anda. Sila langgan saluran YouTube kami jika anda belum langgan, tekan suka dan tulis komen. Ini membantu saluran YouTube kami supaya kami terus menukar artikel saintifik kelapa sawit kepada bahasa yang mudah difahami dan senang dihadam. Jadi, kembali ke ladang sawit kita. Ya, kalau integrasi ni sangat menguntungkan, kenapa tak semua pekebun di Malaysia berjaya lakukannya? Pasti ada halangan yang tak nampak. Memang ada. Dan di sinilah dapatan kajian tu memainkan peranan. Cabaran utama untuk sistem kandang sainan ialah kos makanan konsentrat. Dedak komersial tu mahal, kan? Sangat mahal. Pelepas sawit je tak cukup protein untuk besarkan lembu dengan pantas. Faham. Kalau sistem ragut pula? Masalah kekurangan sumber makanan hijauan masa musim kemarau. Bila tak hujan, rumput mati. Dan pekebun terpaksa beli makanan luar. Habislah margin untung kalau macam tu. Tapi, macam mana dengan kulit Ganoderma? Ramai takut lembu pijak akar pokok. Itu pertembungan antara ketakutan biasa dan bukti saintifik. Maksudnya mitos je lah lembu bawa kulat. Ya, asalkan pengurusan betul. Kalau lembu tak terlalu padat, mereka takkan pijak pangkal pokok. Malah mereka makan rumpai yang selalu kumpulkan kelembapan. Oh, jadi pangkal pokok
lebih kering dan kurang kulat. Tepat sekali. Selain itu, cabaran lain ialah sukar nak capai titik pulang modal, TPM. Kenapa susah nak capai TPM tu? Kalau harga beli anak lembu terlalu tinggi pada awalnya, kos bela akan makan semua untung. Jadi, macam mana pekebun kecil yang ada keluasan tanah terhad nak pastikan rumput cukup tanpa menjejaskan operasi menuai sawit? Ini yang paling praktikal. Kajian ni bagi arahan tindakan untuk sasaran parameter. Untuk proses penggemukan, jangan beli lembu tua. Kenapa pula? Lembu tua kan dah besar. Lembu tua, keluk pertumbuhan dia dah mendatar. Makanan yang dia makan cuma jadi tenaga untuk dia berjalan dan bernafas. Oh, bukan jadi daging. Macam bateri telefon lama lah. Cas lama pun tapi bateri tak naik-naik. Betul. Analogi yang sangat genius. Jadi, sasarkan pembelian anak lembu berumur 8 hingga 12 bulan. Berat mereka biasanya dalam 150 hingga 200 kilogram. Dan berapa lama nak bela sebelum jual? Pendekkan tempoh penggemukan kepada 6 hingga 10 bulan sahaja. Sasarkan berat jualan 300 hingga 500 kilogram. Kena campur dedak sikit kan untuk capai berat tu? Ya, dalam sistem kandang, tambah makanan konsentrat sekitar 1 hingga 2% dari berat badan. Menarik. Macam mana pula dengan tindakan untuk pembiakan dalam sistem ragut? Kunci utamanya adalah pengurusan ragutan bergilir. Maksudnya pindahkan lembu dari satu blok ke blok lain. Betul, supaya rumput sempat tumbuh semula. Dan untuk sistem ragut, sasarkan selang masa beranak setiap 18 bulan. Kalau dalam kandang? Sasarkan 12 hingga 14 bulan. Ini pastikan pusingan modal anda sentiasa pantas. Wah, ini memang rantaian operasi yang cekap. Tapi pada awal tadi kita ada janjikan rahsia penyelesaian kan? Ya, halangan terbesar seperti kekurangan tanah ragutan dan kos makanan yang tinggi. Macam mana nak selesaikan kalau tanah pekebun cuma 5 ekar? Mengikut kajian ini, halangan ni tidak boleh diselesaikan secara bersendirian. Perkara paling menarik adalah solusinya Apa solusinya? membentuk perkongsian institusi atau koperasi rasmi antara pekebun dan ladang besar macam estate PTPN di Indonesia. Oh wow! Maksudnya gabungkan tanah ragutan. Betul. Ia membolehkan sistem giliran ragutan yang lebih luas. Dan bila beli makanan konsentrat secara pukal, kosnya jauh lebih jimat. Dan pastinya wujudkan harga pasaran yang stabil untuk lembu anda. Tepat sekali. Jadi, apa satu tindakan yang pekebun boleh buat esok di ladang? Esok, perhatikan keadaan rumpai di ladang anda. Dan nilailah jika pengenalan beberapa ekor lembu boleh menggantikan penggunaan racun rumpai anda. Selain itu, kaji pasaran tempatan untuk cari anak lembu berumur 8 hingga 12 bulan yang sedia untuk digemukkan. Dengan ketidaktentuan harga minyak sawit, mungkin satu hari nanti jualan daging lembu premium yang jadi pendapatan utama anda. Wah, itu satu pemikiran yang mendalam. Ya, dan pokok kelapa sawit tu mungkin sekadar jadi bumbung peneduh je. Dan bercakap pasal masa depan ni, pekebun boleh daftar di cropdrive.ai hari ni juga. Ya, sistem kecerdasan buatan AI di sana sangat hebat kan? Betul. Ia membimbing pembajaan dan penjagaan kesihatan tanah langkah demi langkah. Dan kalau ada soalan, pembantu maya bernama Palmira sedia membantu. Dan ia dibina khas oleh pasukan antarabangsa untuk pekebun kecil kita. Sangat unik di dunia dan yang penting kosnya jauh lebih rendah daripada mengupah perunding. Ia juga boleh tolong tafsirkan keputusan ujian makmal tanah atau daun yang kita bincangkan tadi. Dan turunkan kos. Ingat untuk melawat pembantu pertanian AI kami di cropdrive.ai untuk mengetahui lebih lanjut cara meningkatkan hasil sawit dan pendapatan anda. Terima kasih kerana mendengar.